Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi ada wabarakatuh. apa kita takut batu konkrit jalan laut ni YB? Sebenarnya ni tukun tiruan konservasi. Ni bulan Julai 2025 ni sebanyak 12 buah lah tukun tiruan konservasi. Yang kita buat kompleks tukun tiruan untuk tujuan membiakkan ikan, untuk menjekap buka tunda, untuk sebagai rekreasi. Dengan adanya tukun tiruan ni akan menambahkan lagi hasil pendapatan, khususnya nelayan-nelayan pantai kita ni. Ikan akan semakin bertambah. Seluruhnya sejak 2009 lagi kalau ikut dalam senarai kita tu 300 lebih dah. Ada 4 daerah yang ada labuhkan tukun tiruan, Pasir Putih, Bacok, Kota Baru, Tumpak. Hari ni kita gabung Pasir Putih dan Bacok. Terima kasih kepada pihak Jabatan Perikanan Negeri Kelantan dan semangat daripada Kerajaan Persekutuan. Ada juga tukun tiruan daripada Kerajaan Negeri. Kita akan dapat membantu membangunkan ekonomi nelayan kita, insya-Allah.